Bukan senang. Surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Yang goma tu kita bagi. Jadi apakah keuntungannya dalam surah As-Saff tadi? Ada 4. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai arak yang boleh diminum, berubah-ubah warna, cantik sekali. Ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Dan yang keempatnya, ini mustahak ni, Allah akan berikan kejayaan yang mana cepat masa berlaku. Itu janji Allah. Surah As-Saff baca 10, 11, 12, 13. Nak cepat berjaya tak mustahil. Bukannya tiba-tiba boleh berjaya. Boleh. Berapa ramai orang berlaku macam tu. Sekejapan tiba-tiba dia tak tahu bapa saudara dekat Amerika tu nama dia Donald Trump mati. Jangan salah silah, dekat Nigeria dah mati. Waris dia seorang dekat London mati. Ada seorang dekat Kampung Geceng. Kalau tengok muka pun tak ada lah. Mata pun tak ada. Tak maksud macam tu lah. Tiba-tiba pak saudara dapat duit terpijak. Mak saudara, banyak kes berlaku macam tu. Pak saudara dia tu rupanya ada seorang anak saudara dia. Saya tak tahu. Tolong datang ke pejabat tanah. Dan pejabat tanah tengok memang ada. Salsun Galuh tu nama dia. Kan, pentadbir pusaka kecil meletakkan dia lah pewaris timur. Tiba-tiba. Kan? Siapa sangka? Tak ada siapa sangka. Kan? Macam tu lah. Kemudian teruskan. Nabi nampak pula peristiwa apa lagi? Tiba-tiba berbau. Kubur tu berbau harum. Itulah dia bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Dia sisir rambut, terlepeh sikat tu, sisir tu, sikat lah, terlepeh anak. Lepas tu disebut Allah, dia kata. Kemudian tanya, apa yang kau sebut tu? Allah tu apa? Dia pun jawab, Allah tu adalah Tuhanku dan Tuhan kita semua. Terperanjat anak tu. Apa cer? Saya lah cakap, anak tak cakap macam tu. Anak capek-capek mengadu dengan ayah Fir'aun. Apa cerita ya? Dia sebut adalah Tuhan kita semua tu. Apa cerita? Tu yang Masyitah ni kena dihadapkan ke pengadilan dengan kawah ni, mengelagak air ni. Kau cakap sekarang, kau cakap aku Tuhan sebenarnya. Tak, Allah Tuhanku. Tolak lelaki mati. Tolak anak yang seorang mati. Tapi sampailah ada bayi dekat situ, tersekejap, senyap sekejap, terhenti sekejap hati dia, macam tiba datang kesian simpati pada baby tu bersuara, usahlah kau gundah wahai ibuku, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita semua. Maka redalah dia, bau wangi, kan? Patutlah lalu ke kubur kat Gicing tu terbau, tak, tu lain. Itu tak apa bau ke bau tak tahu. Jangan bebek cerita tu, kadang orang ni goma nak nambah cerita tu, rosak ya. Kemudian sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka, pecah, hancur, sakit, mana rauk sakitnya, pecah. Satu perkara yang mati pada hari akhirat, apa dia? Salah satu perkara yang mati pada hari akhirat adalah kematian. Mati itu sendiri dimatikan, takkan mati-mati. Hentak pecah bendorai ni, elok balik. Malahan ada pandangan kalau kita buka kitab bekas Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, saiz kita pun akan dibesarkan supaya terasa kesakitan itu maksimum sesuai dengan api. Kalau kecil jangan mazhab hancur tu kan. Tak, dia bagi dia rasa seksa tu dulu baru hancur. Macam tu. Kan? Dia pecah kepala berkali-kali elok, pecah hentak elok, sakitnya hentak lagi. Dia tak boleh kawal lah benda tu. Maka kata Jibril, itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud, untuk solat. Kemudian sekumpulan orang yang menutup kemaluan mereka kubur dan dubur, depan dan belakang, sambil dalam mulut mereka itu menelan bara api. Dia tutup kubur dan dubur dengan secepis kain, kemudian dihalau seperti binatang ternakan. Siapa dia orang ni? Itulah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Cek balik, bayar. Saya memang bayar, tanya imam. Sebelum sembahyang raya memang bayar tu zakat petarah, zakat fitrah, zakat simpanan, tolong semak.
ada kiraan dia, sorah diri pergi dekat Baitul Mal atau pergi pusat zakat PPZ Selangor, tolong cek saya kalau duit saya sekian, okey, tanggungan berapa orang, tengah anak berapa orang, semua kira, kemudian tolak, ada tak pernah bagi sedekah ke apa semua, tengok cek balik, maaf, tolak, kira-kira kalau tak perlu bayar, tak payahlah bayar. Tapi kalau pun kita tak sampai layak bayar, tak salah buat potongan zakat berjadual PZB bulan-bulan, tolak RM5, RM10. Orang perempuan paling ramai sekali yang masalah akhirat besok, bukan orang sini ni, bolang sampai ke longan kan, rantai, cincin. Kadang-kadang kena faham, yang kita pakai ada timbangan dia, yang kita simpan ada timbangan dia. Tu sebab tolonglah, mak saya mana yang ada tu dibawa tu, sebab kalau payah-payah buat nak jual kan je lah. Sebab tanggungan dia tu, tanggungjawab zakat tu, ramai yang terlepas barang kemas ni. Emas dan perak simpanan termasuklah dalam tabung haji, termasuklah yang simpanan dekat dalam bank, termasuklah juga simpanan dalam drawer, dekat dalam piuk di rumah tu. Betul. Ramai orang yang simpan dalam peti besi, ada kiraan. Emas dan perak yang dipakai, emas perak hiasan yang susun kat atas meja tu, semua ada kiraan dia. Itu sebabnya hati-hati, jangan jadi sebab ya. Kemudian satu kaum lelaki dan perempuan makan daging mentah dan busuk, sedangkan daging yang elok dan masak sedap ada sisi mereka dia tak makan. Inilah orang yang melakukan zina, sedangkan masing-masing dah ada suami, ada isteri. Banyak tak hari ni? Banyak. Telefon radio, saya menangis-nangis orang tu, menangis telefon radio. Anak dia 6 orang, dia selalu pergi outstation, offshore, naik kapal oil and gas, balik akhirnya dapat tahu daripada 6 anak dia tu, 4 daripadanya bukan anak dia. Menangis telefon bila dapat tahu. Macam mana dia nak mengadap anak? Sayang anak macam anak dia sendiri, tapi dapat tahu macam mana. Ada saya ceramah dekat belah-belah Lembah Kelang ni, saya sampai nak ceramah macam ni, nak ceramah maghrib, selepas semayang tu saya duduk nak kejap, duduk tu seorang tu datang duduk sebelah saya. Orang sebelah ni datang, ini kalau dah okey-okey ni nak ambil gambar ni juga tu. Sini alhamdulillah semua duduk sebelah saya steady, tak ada pun minta ambil gambar. Sebab orang Geceng dah biasa dengan Samsul Debat. Dia cakap, kita orang tak heran lah Samsul Debat semayang jemaat kat tempat kita orang tu. Macam tu lah ayat dia. Lebih kurang macam tu lah kan. Dan dulu saya pernah ceramah sini dah kan. Bila saya lama dah kan. Lama macam tu lah. Dah berapa kali tukar kapet dah, tak panggil. Saya suka semayang dekat sini, suka datang sini kan. Makan pun special sini. Dulu kari kambing dulu kan. Malam takkan mihun. InsyaAllah dah ready makanan kan. Makanan kalau dah ready, makruh ceramah lama-lama kan. InsyaAllah. Jadi macam tu lah. Jadi ada yang budak lelaki tu tadi, dia cakap macam ni, duduk sebelah saya, dia tak ambil apa, dia katanya, Ustaz nanti lepas ceramah nanti saya nak jumpa Ustaz, boleh tak? Tak boleh, cakap. Salah, dia kata aku nak balik, dia kata. Apa masalah kau? Lepas tu menangis. Sudah menangis pula dia. Lepas tu kita kata apa? Saya pun bagi nombor telefon asisten saya, nanti kan dah habis ceramah sekarang, kalau saya dah gerak, telefonnya nombor ni. Jadi bila dia telefon, masa dalam kereta saya nak pergi, sebab saya nak pergi kerja ceramah tempat lain esok pagi tu, jauh lah, pergi utara, tak sampai. Bila dia call, menangis, dia cerita isteri dia masuk satu aplikasi sosial berkenal-kenalan, kenal dengan beberapa orang, dan dia dah kenal rapat dengan 2 lelaki dan telah beberapa kali terlanjur dengan kedua-dua lelaki tu. Dia cakap apa ni? Cerita tadi kan? Ni jangan cerita orang lelaki banyak, ni cerita baik lelaki perempuan ada je cerita. Ada.